Lauk macam ni memang nampak sederhana tapi waktu berbuka dia yang paling buat orang tambah-tambah nanti. Cik Z? Oh, Cik Z. Ya. Tengah sibuk ke? Alah, sedia kain. Tak, Along nak minta ni nak minta belimbing bulu sikit boleh? Boleh. Boleh Timun dah ada, belimbing bulu dah ada, daun kesum pun dah ada. Benda-benda penting ni. Timun tu kita potong kecil-kecil macam ni sekali dengan biji dia lah. Kalau boleh pilih yang muda sikit Along gunakan ikan vegetarian sebab tak makan seafood. 1 biji bawang besar, 3 biji cili merah, 1 inci halia. Cili padi tu ikutlah tahap kepedasan masing-masing. 1 inci kunyit hidup, 1 inci belacan vegetarian. Biasanya boleh dapat dekat kedai-kedai vegetarian ataupun beli kat online je. Sedikit air dan kita kisar dia. Kisar sampai halus macam ni. Sediakan kuali dan masukkan bahan-bahan kisar tadi, 1 hingga 2 batang serai yang dititik, lebih kurang 8 biji belimbing bulu dan biar dia renyah seketika. Bila dia dah boiling tu, boleh masukkan garam, gula, serbuk perasa secukupnya. Saya tambah sedikit air lagi, masukkan timun dan vegetarian fish, daun kesum sedikit, 1 hingga 2 asam keping lah. Biar dia renyah seketika. Member kita ni merajuk kenapa tak masak ikan betul. Sehijau Ramadan.